hujung bulan Mac itu hari. Jadinya yang tengah tunggu ni semua telah dikencing. Telah dikencing oleh KKM. Oleh pegawai-pegawai PTD dekat situ. Aku nak kata atas kepala Anwar Ibrahim, Nurul Izzah dan Wan Azizah. Satu keluarga penipu. Okey. Boleh jadi je dia orang tak panggil kita orang yang berbaki lagi ni. Lepas validity 20 hari bulan Oktober 2026 tu expired. Lepas tu suruh kami reapply pula hujung 2027. Dia kata lagi, Azwatu kata, kalau tak ada lagi lantikan pada tahun ini, apa yang tinggal ni kenalah bertahan dari sekarang sampai hujung 2027. Maksudnya, pandai-pandailah kau cari duit. Sakitlah staff dan sakitlah korang orang awam bila ke fasiliti kerajaan. Dan bear in mind, ni bukan terjadi dekat farmasi saja. Doktor dan dentist juga. Dia ni cerita pasal dia pegawai farmasi. Kau nampak tak Anwar Ibrahim? Farhash, dia blur. Berbilion-bilion dia blur. Ya? Mafia korporat, dia blur. Azam Baki, dia blur. Adam Adli, dia blur. Pegawai farmasi, doktor, nurses, pelbagai bangsa, Melayu, Cina, India, ini anak muda ni. Anak dia yang bingai tu, penasihat Kementerian Kewangan. Kau bayang Anak dia jadi saksi. Anak dia jadi saksi kepada kes router. Anak syukur lagi. Ya. Sampah apa ni? Satu keluarga jahanamkan Malaysia. Menjahanamkan Malaysia, merosakkan masa depan. Ni, kita punya doktor-doktor muda ni. Okey, ada lagi. Ini aku baca ni daripada, kau boleh Google sebab dia open. Kau boleh masuk Facebook, kau boleh baca. Ini open ni tau, bukan dia seorang. Dan dalam Facebook dia ni, kau akan dapat keluhan daripada ramai doktor, pihak nurses yang bekerja. Okey, ni. Tahu tak? Sekejap. Okey. Lepas tu tahu tak apa masalah? Hilang semua batch yang saya mention di atas, yang tinggal hanya mereka-mereka yang tetap, which dah sedia maklum tak cukup staff. Adik-adik PRP ni pegawai farmasi yang macam HO dan adik-adik PRP ni juga bila dah lama-lama kerja akan gone macam batch terdahulu. Makanya cycle ini akan ulang sampai sudahlah memang tak cukup staff. Dan masa menunggu ambil ubat pun memang semakin lama, dah sampai bila-bilalah kaunter ada 10 buka 2. Faham tak? Jadi apa-apa solusi pada semua benda ni, SPA liars ke tak? Liars ke tak liars dengan BPF KKM tentang urusan lantikan. KKM tahu tak? Ada lagi nombor urusan farmasi lantikan tetap yang tak settle lagi. Okey. Satu lagi Dia kata yang berhormat ni aku kena bagi kredit sebab pegawai-pegawai perubatan bagi kredit kat dia. Lingesh RA. Lingesh RA ni pegawai senator bekas